Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negeri Perlis mungkin negeri paling kecil di Malaysia. Tetapi jangan terkejut kerana Perlis menyimpan begitu banyak keindahan alam, sejarah, makanan yang pasti memikat hati. Jom ikut saya terus ke destinasi menarik di negeri Indra Kayangan. Kita mulakan perjalanan kita di Muzium Kota Kayang. Muzium ini menyimpan sejarah panjang negeri Perlis sejak daripada zaman kesultanan hingga warisan budaya masyarakatnya. Di sini kita dapat melihat pelbagai jenis artefak berharga, manuskrip lama, senjata tradisional, pakaian dan adat istiadat yang membuktikan betapa kayanya sejarah negeri ini. Seterusnya, kita ke Taman Bunga Kertas. Deretan bunga kertas yang mekar warna-warni menjadikan taman ini lokasi bergambar yang sangat cantik. Suasana yang ceria dan tenang menjadikan tempat ini tarikan istimewa untuk keluarga dan pecinta alam. Kalau ke Kuala Perlis, ikan bakar adalah satu kemestian. Ikan segar terus Daud dibakar atas bara panas. Aromanya memukau dan rasanya pula memang terbaik. Lebih istimewa apabila ia dinikmati sambil menghirup angin laut dan melihat matahari terbenam. Selain makanan, jangan lupa membeli bacang bilis, ikan bilis dan makanan laut kering. Inilah buatan yang paling popular di negeri ini. Ringkas tapi cukup istimewa untuk dibawa pulang. Rasa Kuala Perlis pula memang ikonik. Kuahnya pekat, rasanya unik dan sambal kelapanya menjadikannya berbeza dengan laksa di negeri lain. Hidangan ringkas ini adalah satu kemestian jika berkunjung ke Perlis. Untuk mengakhiri perjalanan, mari kita singgah ke Pantai Kuala Sungai Baru. Pemandangan matahari terbenam di sini sungguh indah. Sambil melihat panorama senja, jangan lupa menikmati lokceng, cucu-cucu alatai yang enak dan popular. Sunset indah, makanan pun sedap. Inilah sebahagian daripada tarikan negeri Perlis daripada muzium sejarah, taman bunga, makanan laut segar hinggalah ke laksa dan lokceng menyerukan. Negeri kecil tetapi pengalamannya cukup besar. Perlis, kecil di peta, besar di hati. Bye!